Keras lah macam ni. Asyik saya buat hal je telefon ni. Ni telefon ni saya buat hal je. Oh, ni satu je solution dia. Ha, apa dia? Kahwin lah. Kalau kahwin, tak adalah sunyi macam ni. Hei, tu pun tak tahu ke? Aku dipaksa untuk Allah. Allahu Akbar. Kenapa ni? Ha? Ni dia sepak batu pula dah. Aduh. Itulah saya dah cakap, kahwin. Kalau ada pasangan, tak adalah terjatuh macam ni. Aduh. Dipaksa untuk Sila-sila jemput masuk. Ha? Kawan saya ni single lagi. Belum ada pasangan lagi. Aku dipaksa. Single. Tak habis single. Tak senang ke nak cari pasangan zaman sekarang ni? Sebenarnya kan, ada satu amalan ni. Amalan ni diamalkan oleh para alim ulama. Amalan supaya kita dapat jodoh dan zuriat yang soleh-solehah. Baca surah Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baca setiap kali lepas solat sebanyak 7 kali. InsyaAllah Allah akan hadirkan pasangan dan zuriat yang soleh-solehah. Alhamdulillah dapat juga amalan ni. Dah lama dah saya cari amalan ni. Nah, lepas ni dah kahwin tu jangan lupa jemput. Lepas tu buat majlis dekat ni, Sua Avenue Event Hall, Jalan Kelang Banteng. Dia orang ada playground untuk kanak-kanak. Lepas tu pelamin boleh custom made percuma untuk setiap package. Dan ada juga free gift misteri setiap bulan. Contohnya macam bulan 11 ni, dia bagi PA system dengan DJ percuma. Package pula serendah RM11,755 saja. Uish. Terbaik ni.